Cerita hidup dan gaya komunikasi. So, adakah tuan puan ni seorang yang santai? Adakah seorangnya yang profesional? Suka bercakap, gaya memang serius punya. Ataupun tuan puan seorang yang kelakar. Ataupun seorang yang lurus. Okey, benda-benda ni tuan puan kena tanya pada diri tuan puan. Selain daripada itu, walaupun tuan puan seorang kelakar pun, kelakar tu simpan tepi tuan puan. Kalau tuan puan buat bisnes yang serius. Bila bisnes yang serius, tuan puan kena serius lah. Contohnya tuan puan adalah peguam ataupun tuan puan seorang doktor. Kalau peguam dengan doktor buat lawak depan saya, jadi agak susah lah saya nak percaya kat dia. Contohnya kalau seorang peguam, contohnya dia selalu buat lawak, joget-joget dalam konten dia. Adakah kita rasa kita nak hantar kes kita untuk diselesaikan oleh dia? Jadi kalau nak jadi peguam, jadi cara konten dia adalah bagi perkongsian, ceritakan pengalaman kes supaya audiens-audiens yang ada masalah berkenaan boleh rujuk tuan-puan. Buat diri anda boleh dijual. Bukan jual diri, tapi jual kepandaian kita ni tuan-puan. Kepandaian kita ni anugerah Tuhan. Ada nilai dia. Contohnya kalau saya dipanggil untuk mengajar, saya ada nilai diri saya. Macam tu. So, orang akan follow siapa anda. Bukan sekadar apa yang anda tahu. Apa yang anda tahu tu simpan dalam kepala saja ataupun simpan dalam poket ataupun dalam sampul, ramai orang takkan tahu siapa diri tuan-puan. Jangan lupa like, komen dan share untuk video seterusnya. Jeng.